Samsung S25 FE, apa yang korang patut tahu? Okey, FE stand for Friend Edition. Maksudnya Samsung keluarkan satu versi yang lebih mampu milik. Tapi ada beberapa upgrade pada handphone ni. Berbanding S25, saiz dia lagi besar 6.7 inch berbanding S25 6.2. Bateri dia lagi besar 4909 hour dengan pengecasan yang lagi pantas 45 watt. Dah AMOLED 120Hz dan juga ada banyak fungsi AI dalam ni. So daripada spek awal tu kita dah tahu S25 FE sesuai untuk orang yang fokus pada kegiatan harian dan bateri bertahan sehingga seharian. Dan juga yang nakkan kamera yang cantik. Kamera utama boleh record video 8K 30fps sedangkan kamera depan boleh record 4K 60fps. Aku cukup puas hati dengan hasil video dia, apalagi bila dah upload dekat sosial media. Macam yang korang boleh tengok di vlog yang aku dah upload sebelum ni, korang boleh tengok. Beberapa fungsi AI yang ada iaitu salah satunya Gemini Live. Kau boleh bertanya secara live dengan buka kamera. Gemini, ini apa nama kuih ni Kuih Moi. Nampak sedap. Yang warna kuning tu kuih talam UBI. Yang dua lapis tu pula kuih talam. Nak cuba buat sendiri? So aku sharing beberapa hasil gambar yang aku ambil menggunakan handphone ni. Dengan Photosys korang boleh delete objek yang korang tak nak ataupun generate gambar ikut arahan yang korang bagi. Lepas tu ada instant slow-mo. Korang tekan lama-lama dekat video dan dia akan generate slow-mo yang mana korang boleh save juga video tu. Ini sebab bantuan AI jugalah tu. Dan untuk chipset dia gunakan Exynos 2400. So, FE ni untuk siapa? Tugas harian yang ringan ke sederhana. Sosial media, browsing yang boleh cas handphone sehari sekali sahaja. Harga dia lagi mesra, ada sedikit fungsi flagship tapi still okay. So, apa pendapat korang tentang S25 FE? Komen di bawah. Wow! Hebat sekali!